Anda mungkin telah mencuba segalanya. Anda telah menulis afirmatif setiap hari. Anda telah mencipta papan visi yang cantik. Dan anda telah menghabiskan berjam-jam memvisualisasikan kehidupan impian anda dengan terperinci. Namun, anda melihat sekeliling dan bertanya mengapa ia masih belum berlaku. Mengapa jurang antara realiti yang anda inginkan dengan realiti semasa anda kelihatan begitu luas? Anda diberitahu bahawa kuncinya adalah niat untuk meminta dari alam semesta. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa meminta hanyalah langkah pertama? Bagaimana jika ajaran manifestasi yang popular selama ini telah meninggalkan langkah yang paling penting? Langkah yang sebenarnya mengubah potensi menjadi kenyataan? Kebanyakan orang gagal bukan kerana niat mereka tidak cukup kuat, tetapi kerana mereka tidak memahami proses fizikal yang mengubah tenaga pemikiran menjadi pengalaman nyata. Mereka hilang satu langkah kritikal. Langkah ini dipanggil keruntuhan. Dalam fizik kuantum, terdapat satu konsep yang mengubah segala-galanya. Dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen celah berganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom seperti elektron wujud dalam keadaan semua kemungkinan serentak sebagai gelombang kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian berlaku, gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu peristiwa tunggal yang nyata di dalam ruang dan masa. Fikirkan tentang ini. Realiti yang anda inginkan, sama ada kesihatan yang sempurna, hubungan yang penuh kasih sayang, atau kelimpahan kewangan, sudah wujud sebagai satu kemungkinan dalam medan kuantum. Ia adalah salah satu daripada gelombang kebarangkalian yang tidak terkira banyaknya. Niat dan visualisasi anda adalah seperti memilih gelombang yang anda mahukan. Tetapi memilihnya sahaja tidak mencukupi untuk menjadikannya nyata. Sesuatu mesti memerhatikannya untuk runtuh menjadi realiti. Dan pemerhati itu adalah anda. Bukan hanya mata anda atau fikiran anda, tetapi keseluruhan keadaan kewujudan anda. Jadi, apa yang mengarahkan keruntuhan ini? Apa yang menentukan kemungkinan mana dari medan kuantum yang menjadi pengalaman hidup anda? Jawapannya terletak pada keadaan jelmaan anda. Ini adalah gabungan identiti, emosi dan sistem saraf anda pada setiap saat. Masalahnya ialah anda sentiasa melakukan keruntuhan realiti setiap detik dalam hidup anda. Tetapi anda melakukannya tanpa sedar. Anda secara tidak sengaja meruntuhkan versi realiti yang sepadan dengan keadaan dominan anda. Jika keadaan dominan anda adalah kekurangan, kebimbangan atau rasa tidak layak, maka itulah isyarat yang anda siarkan ke medan kuantum. Tidak kira berapa kerap anda memvisualisasikan kekayaan, jika sistem saraf anda sentiasa berada dalam mod kelangsungan hidup dan ketakutan tentang wang, anda secara konsisten meruntuhkan realiti kekurangan. Fikiran anda mungkin berkata saya kaya, tetapi badan anda menjerit saya miskin. Dan medan kuantum sentiasa bertindak balas kepada getaran yang lebih kuat dan lebih tulen, iaitu getaran badan anda, getaran bawah sedar anda. Di sinilah kebanyakan orang terperangkap dalam satu gelung maklum balas di mana keadaan dalaman mereka yang biasa secara berterusan mencipta semula realiti luaran mereka yang biasa. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda mencipta apa yang anda ada. Ini membawa kita kepada satu kebenaran yang mendalam. Anda tidak memanifestasikan apa yang anda mahukan. Anda memanifestasikan siapa diri anda. Untuk mengubah realiti luaran anda mesti terlebih dahulu mengubah identiti dalaman anda. Perubahan ini bukan sekadar perubahan pemikiran. Ia adalah anjakan yang mendalam dalam sistem saraf anda, dalam kimia badan anda dan dalam kepercayaan bawah sedar anda. Fikiran bawah sedar anda mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi anda.
Ia adalah program yang berjalan secara automatik, dibentuk oleh pengalaman masa lalu dan kenangan emosi anda. Apabila anda cuba untuk mewujudkan sesuatu yang baru, seperti kejayaan perniagaan, tetapi fikiran bawah sedar anda dipenuhi dengan kepercayaan seperti saya tidak cukup baik atau saya selalu gagal, anda sedang berperang dengan diri sendiri. Niat sedar anda yang 5% itu sedang melawan program bawah sedar anda yang 95%. Siapa yang akan menang? Jawapannya jelas, inilah sebabnya mengapa perubahan sebenar memerlukan anda untuk melangkaui minda analytical dan memprogram semula sistem operasi bawah sedar anda. Anda perlu membuatkan badan anda percaya dan merasakan realiti masa depan itu sedang berlaku sekarang sebelum ia muncul. Anda perlu menjadi orang yang sudah memiliki apa yang anda inginkan. Anda mesti merasakan perasaan keinginan yang telah dipenuhi sehingga ia menjadi keadaan kewujudan semula jadi anda. Mekanisme di sebalik keruntuhan ini adalah koheren. Apabila fikiran, emosi dan badan anda berada dalam penjajaran yang sempurna, anda mencipta keadaan koheren. Fikiran anda memikirkan pemikiran tentang realiti baru dan hati anda merasakan emosi yang sepadan seperti kegembiraan, kesyukuran dan kebebasan. Gabungan ini menghasilkan medan elektromagnet yang kuat dan koheren yang menyiarkan isyarat yang jelas ke medan kuantum. Isyarat yang tidak bercampur-campur, tidak bercanggah. Apabila anda dapat mengekalkan keadaan koheren ini untuk tempoh yang cukup lama, keruntuhan realiti yang sepadan tidak dapat dielakkan. Ia adalah hukum fizik. Cabarannya bukanlah untuk berharap dengan lebih kuat, tetapi untuk memegang keadaan kewujudan yang diinginin dengan lebih konsisten. Dua amalan asas untuk membina koheren ini adalah pernafasan koheren dan imajinasi sebagai latihan. Pernafasan koheren di mana anda menarik nafas selama 6 saat dan menghembus nafas selama 6 saat secara langsung mengawal sistem saraf autonomi anda. Ia memberitahu badan anda bahawa anda selamat, mengalihkannya dari mod kelangsungan hidup kepada mod kreatif. Dalam keadaan ini, anda menjadi lebih mudah menerima kemungkinan baru. Kemudian, anda menggunakan imajinasi sebagai latihan. Tutup mata anda dan benar-benar rasakan bagaimana rasanya untuk menjalani realiti yang anda inginkan. Apa yang anda lihat, apa yang anda dengar, yang paling penting apa yang anda rasa dalam badan anda. Lakukan ini dengan begitu kerap sehingga badan anda tidak lagi tahu perbezaan antara pengalaman sebenar dan pengalaman yang anda bayangkan. Seperti yang ditunjukkan oleh neuroscience, neuron yang menyala bersama akan terhubung bersama. Anda sedang membina litas saraf baru untuk masa depan anda dan melatih badan anda secara emosi untuk masa depan itu. Mari kita mendalami konsep ini. Medan kuantum bukanlah ruang kosong. Ia adalah lautan tenaga dan maklumat yang saling berhubung. Satu medan kemungkinan tak terhingga yang wujud di luar ruang dan masa. Setiap realiti yang mungkin anda bayangkan, sama ada menjadi seorang artis terkenal, menyembuhkan penyakit atau menemui pasangan jiwa, sudah wujud sebagai corak tenaga dalam medan ini. Tugas anda bukanlah untuk mencipta realiti ini dari awal, tetapi untuk memilihnya dan meruntuhkannya ke dalam pengalaman 3 dimensi anda. Anda melakukan ini dengan menjadi padanan getaran kepadanya. Inilah konsep resonance. Sama seperti garpu tala akan bergetar apabila garpu tala lain dengan frekuensi yang sama dibunyikan berdekatan, anda akan menarik realiti yang beresonans dengan frekuensi peribadi anda. Inilah sebabnya mengapa keadaan yang tidak koheren, di mana fikiran anda mahukan satu perkara tetapi hati anda merasakan perkara lain, menghantar isyarat yang bercampur dan lemah. Ia seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda, tetapi sentiasa memutar tombol ke depan dan ke belakang. Anda hanya akan mendapat statik.
Epigenetik juga menyokong idea ini. Ia menunjukkan bahawa keadaan emosi anda boleh memberi isyarat kepada jin anda untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeza. Apabila anda secara konsisten merasakan emosi yang tinggi seperti kegembiraan, cinta dan kesyukuran, anda secara harfiah boleh mengubah ekspresi genetik anda untuk menyokong kesihatan dan kesejahteraan. Anda menjadi bukti hidup biologi masa depan anda. Ajaran kuno dari pelbagai tradisi telah menyatakan kebenaran ini dalam bahasa yang berbeza selama beribu-ribu tahun. Mereka mengajar kita untuk menganggap perasaan keinginan yang telah dipenuhi, untuk berjalan seolah-olah doa kita telah dimakbulkan. Ini bukan khayalan. Ia adalah arahan saintifik. Dengan merasai perasaan itu sekarang, anda menjana tanda tangan elektromagnet yang diperlukan untuk menarik pengalaman yang sepadan. Anda tidak lagi menunggu realiti luaran anda berubah untuk merasa baik. Anda merasa baik untuk membolehkan realiti luaran anda berubah. Ini adalah anjakan dari pencipta sebab dan akibat kepada pencipta kuantum. Anda tidak lagi menjadi mangsa keadaan anda. Anda menjadi arkitek takdir anda. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan seharian? Bagaimana kita beralih daripada sekadar mempraktikkan teknik-teknik ini sekali-sekala kepada benar-benar hidup sebagai keruntuhan realiti baru kita? Jawapannya terletak pada dua amalan yang sangat kuat: penjelmaan pratidur dan tabiat mikro. Waktu sejurus sebelum anda tidur adalah sangat berharga. Semasa anda beralih dari keadaan terjaga ke tidur, otak anda bergerak melalui gelombang otak alfa dan kemudian theta. Keadaan theta adalah pintu masuk ke minda bawah sedar. Dalam keadaan ini, minda analytical anda berehat dan anda boleh menanam benih realiti baru anda terus ke dalam tanah subur bawah sedar anda. Setiap malam sebelum tidur, luangkan masa 10 hingga 15 minit untuk merasakan keadaan kewujudan yang anda inginkan. Jangan hanya memikirkannya, jelmakannya. Rasakan kegembiraan, kesyukuran, kebebasan dalam setiap sel badan anda. Tertidurlah dalam keadaan ini. Semasa anda tidur, fikiran bawah sedar anda akan bekerja sepanjang malam untuk menyepadukan keadaan baru ini, menjadikannya keadaan lalai anda. Selain itu, amalkan tabiat mikro. Ini adalah tindakan kecil dan konsisten yang anda ambil sepanjang hari yang mengukuhkan identiti baru anda. Tanya diri anda, bagaimana orang yang saya ingin jadi akan bertindak dalam situasi ini? Bagaimana mereka akan bercakap? Bagaimana mereka akan membuat keputusan? Kemudian, bertindaklah sedemikian. Jika anda ingin menjadi seorang usahawan yang yakin, bercakaplah dengan keyakinan dalam mesyuarat anda yang seterusnya. Jika anda ingin menjadi seorang yang sihat, pilihlah salad berbanding makanan segera untuk makan tengah hari. Setiap tindakan kecil ini adalah satu undian untuk identiti baru anda. Ia memberitahu fikiran bawah sedar anda, ini adalah siapa saya sekarang. Saya ingin anda berkongsi di ruangan komen sekarang. Apakah satu tabiat mikro yang akan anda mulakan hari ini untuk mengukuhkan identiti masa depan anda? Cabaran terbesar dalam perjalanan ini akan datang apabila anda membuka mata anda dan dunia 3 dimensi anda kelihatan sama seperti semalam. Akaun bank anda masih menunjukkan nombor yang sama. Laporan doktor anda masih mengatakan perkara yang sama. Inilah ujiannya. Inilah saat di mana kebanyakan orang berputus asa. Deria anda akan memberikan anda bukti realiti lama. Fikiran analitikal anda akan menjerit, lihat ia tidak berkesan. Keraguan dan ketakutan akan mula menyelinap masuk. Inilah saat anda mesti membuat pilihan. Adakah anda akan percaya lebih kepada dunia deria anda atau dunia dalaman anda? Adakah anda akan membiarkan keadaan luaran anda menentukan perasaan dalaman anda?
Atau adakah anda akan mengekalkan keadaan dalaman anda tanpa mengira keadaan luaran? Di sinilah disiplin dan iman diperlukan. Iman bukan kepercayaan buta. Ia adalah mengetahui bahawa realiti dalaman anda adalah punca dan realiti luaran adalah kesan. Ia adalah untuk terus memegang perasaan keinginan yang telah dipenuhi, walaupun tiada bukti di sekeliling anda. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, jangan melawannya. Akui ia sebagai program lama yang sedang berjalan. Kemudian, dengan sengaja kembali ke pusat anda. Gunakan pernafasan koheren anda. Ingat kembali perasaan masa depan anda. Ingat siapa yang anda pilih untuk jadi. Anda mesti lebih jatuh cinta dengan masa depan anda berbanding masa lalu anda. Anda mesti lebih komited kepada visi dalaman anda berbanding keadaan semasa anda. Proses ini akan menguji anda. Ia akan memaksa anda untuk melepaskan setiap bahagian diri anda yang tidak sejajar dengan realiti baru anda. Tetapi setiap kali anda memilih untuk mengekalkan keadaan baru anda walaupun terdapat bukti yang bertentangan, anda menguatkan isyarat anda. Anda membuktikan kepada diri sendiri dan kepada medan kuantum bahawa anda serius. Anda tidak lagi hanya berharap untuk perubahan. Anda telah menjadi perubahan itu. Mari kita simpulkan kebenaran yang paling penting. Anda tidak berada di sini untuk menarik apa yang anda mahukan. Anda berada di sini untuk secara sedar meruntuhkan realiti yang merupakan cerminan siapa anda sebenarnya. Langkah yang hilang dalam banyak ajaran manifestasi bukanlah niat yang lebih kuat atau visualisasi yang lebih jelas. Ia adalah keruntuhan, dan anda melalui keadaan jelmaan anda yang koheren adalah mekanisme keruntuhan itu. Peralihan sebenar berlaku apabila anda berhenti meminta dari luar diri anda dan mula menjadi dari dalam diri anda. Anda berhenti menunggu dunia berubah dan sebaliknya menuntut perubahan itu dengan menjadi orang yang realitinya sudah sedemikian. Anda tidak lagi mempraktikkan teknik. Anda hidup sebagai identiti baru. Kuasa untuk mencipta mana-mana realiti yang anda inginkan tidak berada di luar sana. Ia tidak berada dalam kristal, ritual atau mantra. Ia berada di dalam diri anda. Ia adalah kuasa pemerhati kuantum. Ia adalah keupayaan anda untuk menjana keadaan kewujudan yang koheren yang sepadan dengan kemungkinan dalam medan kuantum. Anda adalah teknologi yang paling canggih di alam semesta. Mulai hari ini, buatlah komitmen untuk tidak lagi menjadi mangsa realiti anda, tetapi untuk menjadi tuannya. Lakukan kerja dalaman, latih pernafasan anda, latih emosi anda, latih tumpuan anda. Menjadi sangat hadir dalam kehidupan anda sehingga anda dapat merasakan anjakan halus dalam tenaga sebelum ia muncul sebagai jirim. Ini adalah perjalanan untuk mengingati siapa anda sebenarnya. Anda bukan hanya manusia yang mempunyai pengalaman rohani. Anda adalah kesedaran tak terhingga yang mempunyai pengalaman manusia dengan keupayaan untuk membentuk tenaga menjadi realiti. Jika video ini memberi anda inspirasi, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini untuk lebih banyak penerokaan mendalam tentang bagaimana anda boleh mencipta realiti anda. Hidupkan pemberitahuan supaya kita dapat meneruskan perjalanan ini bersama-sama untuk mengingati kuasa sebenar anda